Perlu juga diketahui bahawa Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang merupakan syifa'un wa rahmatun, merupakan penawar bagi hati yang mati, penawar bagi hati yang berduka cita. Maka Quranlah pengobatnya, dan Quran merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quranul Karim ini, tuan-tuan, wajib dibaca dan wajib didengari. Antara rukun-rukun khutbah ialah mesti ada dalam khutbah itu walaupun sepotong ayat Quran. Kalaulah tak ada ayat Quran sepatah habuk dalam khutbah itu, ataupun hadis tak ada sepatah, maka khutbah itu tidak sah.